nasi goreng bakapau ayam. Ini nasi goreng tom yum. Kita nak sampai kat Asian Market ni, tapi tak naik lagi lah. Kita dah lapar kan. Kita orang datang lah sini makan apa ada kan. Pusing-pusing jap apa ada kita makan. Itu beli adapter ni, adapter. Sebab tadi pun adapter dekat kereta pada besar RM5. Yang ni 30 baht. 30 baht bagi 7, 20, RM3 lebih gitu lah. Kini murah lagi lah daripada kat KTM. Ni kita pun redah ni. Ni habis-habis lagi makan, bincang je. Esok nak buat apa, malam kan nak buat apa. Malam kan mungkin datang sini balik, tengok apa ada. Kita tengok esok. Ya, kita makan. Kita pergi ada kedai ganja pula. Kita pergi CVE jap. Cari CVE. Cari burger-burger untuk makan. Ni dah start hujan lah. Ada Grab driver kata tak hujan, ni dah hujan lah. Dia hujan halus tau. Kita nak pergi cari makan je. Cari makan apa? Cari makan lah untuk melanggar. Lepas tu lepas makan malam kan mungkin keluar balik. Nak cari skuter untuk esok. Nak pergi sungai. Cadangnya nak pergi sungai lah. So kita dah alhamdulillah dipermudahkan jalan-jalan jumpa. Tahu-tahu ada motorbike rent dekat area dengan Asian Market kat belah sana. So senang lah. Tapi kita sewa sepagi sehari. Kita tak tahu esok nak bagi sewa ke apa. Sebab dia 24 jam. Sewa sehari 8 pagi esok lah hantar. So tengok macam mana. Banyaknya kedai ganja. So kita masuk CVE jap tengok apa ada. Tak tahu besar tak, macam besar je. Ni pun ada Sami. Amitabha. Benda tu ni. Ini semua masakan kulit ni. Tak tahulah. Oh ada adapter. Mahal ni. Tadi kita beli adapter 30 baht je. Apa benda ada aku tak tahu. Benda air pada. Apa tu? Perut tak kenyang ni. Terberak pula. Makan lah. Benda apa yang patut beli kat CVE Thailand? Nak campur-campur air cam ni malas lah. Tak cerita perut je. Ni aku kan? Benda barrel ni. Why are you running? Kereta CVE tadi balik hotel luar. Main asal lu melangkah keluar balik. Main luar nak barai ni. Melangkah keluar balik. Kita tengok malam macam mana. Ada apata, ada apata, tak ada apata, kita tengok melangkah. Okay, calo. Jauh gak sebenarnya kita orang jalan. Daripada sana, ni Sentral Anyai. Itu okey lah. Jalan kaki sikit. Ni rumah-rumah ada orang ni pun dah busy, pun mau parking luar. Depan tu kita pergi hotel Sentral Anyai. Hotel kita orang. Ini dia orang bawa motor letak ke helmet. Semua pula asa. Jalan dia orang pun bonggol tak banyak. Ada bonggol tapi tak banyak. Ada Munawarai. Kawan-kawan kan jalan. Di depan luar ada hotel. Masak lu. Tengok tidur je. Kalau hujan. Wangi dah kuat ni wah. Dah kuat kan. Hujan. Halangan pergi supermarket pergi sebar.
Alah dia aku tidur tak. Tak keluar sebab tadi lepas isyak hujan nyai. Itu dia ajak tidur tu tak apa esok. Ni pun nyai lagi ada lagi kalau masa hujan lagi.